Seorang lelaki Sabah yang berjuang habis-habisan supaya Sabah berdiri sama tinggi dalam Malaysia. Tapi indak sampai 2 bulan jadi ketua menteri, dia pergi buat selamanya. Siapa? Sini, aku kasih tahu. Tun Fuad Stephens lahir pada 14 September 1920 di Kudat, Sabah. Nama asalnya Donald Stephens sebelum memeluk Islam pada tahun 1971 dan ambil nama Muhammad Fuad Stephens. Beliau antara suara utama yang perjuangkan kemasukan Sabah ke dalam Malaysia tahun 1963 dan bila Sabah merdeka, dia jadi Ketua Menteri Sabah yang pertama. Tun Fuad menjadi Yang di-Pertua Negeri Sabah dan kemudian kembali menjawat Ketua Menteri buat kali kedua pada April 1976. Tapi tidak lama lepas itu, negara dikejutkan dengan tragedi Double Six. Pesawat yang dinaiki beliau terhempas di kota Kinabalu pada 6 Jun 1976. Peristiwa itu sampai sekarang masih diingati sebagai kehilangan besar buat rakyat Sabah. Percaya tidak, pemimpin sejati ialah orang yang berjuang demi masa depan rakyat dan bukan kuasa. Walaupun Tun Fuad tidak sempat lama memimpin, tapi jasa dan semangat dia untuk Sabah kekal selamanya. Bukan hanya dalam politik, tapi juga semangat perpaduan Sabah yang kekal sampai hari ini.